itu dia klasik di Malaysia hari ini. Dan sebut tentang hujan, banyak lagu yang sebut tentang hujan, tapi ini betul-betul tentang hujan, penuaian air hujan. Biasanya menuai padi, menuai hasil galian dan sebagainya, tapi ini tentang tuai air hujan. Dan bersama dengan Engineer Haji Jamaluddin Syaban, Ketua Pengarah Institut Pendidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia ataupun Nahrim. Khabar ni? Ya, khabar baik. Nahrim, ya. Nahrim, ya. Okey, dan penuaian air hujan, dan mungkin ramai yang mungkin agak cagur tak biasa mendengar tentang tuai air hujan ni, tapi ada istilah lain yang digunakan dalam penuaian air hujan ni, Haji. Ya, terima kasih saudara Fitri. Ya. Selain pada sistem penuaian air hujan, juga dikenali sebagai sistem pengumpulan air hujan. Dan pengumpulan air hujan ni bukanlah satu perkara yang baru. Di zaman dahulu, 4,000 tahun yang lepas, ya, di Rom, sistem pengumpulan air hujan telah pun digunakan. Ya, pendek kata ketika itu rumah-rumah dan bandar-bandar direka bentuk untuk mengumpul air hujan daripada bumbung rumah, dan digunakan untuk pelbagai kegunaan domestik seperti minuman, membasuh dan lain-lain kegunaan. Ya. Dan termasuklah rumah tradisional pun ada mungkin sistem di sendiri untuk suraian air hujan berkenaan. Dalam konteks Malaysia, sejauh mana kemajuan yang dicapai dalam konteks penuaian air hujan ni? Ya, kita sebelum ini pun memang rumah-rumah yang secara tradisional mengumpul air hujan daripada atap, kemudian ke palung, kemudian ke tempayan, dan digunakan macam-macam kegunaan lah. Antaranya bila nak masuk rumah tu basuh kaki lah, guna air hujan. Tapi alhamdulillah sekarang sistem pengumpulan air hujan ni telah digunakan dengan konsep moden dan dengan teknologi hasil daripada 2 dekad penyelidikan. Dan semua yang teknologi yang baru ni telah digunakan, dan kegunaannya banyak. Di antaranya untuk bekalan air, dan di samping itu untuk pengurangan banjir kilat. Ya, jadi pelbagai kegunaan sebenarnya. Itu antara pentingnya ada sistem penuaian air hujan ni. Dan implikasi tadi mungkin disebabkan banjir kilat, apalagi mungkin implikasi kalau tidak ada sistem yang unggul untuk kita lakukan sistem yang kita kenali sebagai pendeknya SPH lah, pendidikannya. So dia selain daripada kita mengurangkan banjir kilat dan juga bekalan air, juga dapat membantu dari segi environment kita lah, dan kita dapat mengurangkan kita punya kebergantungan kepada bekalan air awam yang sedia ada ini. Dan air ini kita dapat manfaatkan sebenarnya sebelum kita dia pergi ke saliran. Kita dapat manfaatkan sepenuhnya untuk kegunaan kita. Betul. Dan sekali pandang kalau anda bermuka televisyen nampak macam Haji mungkin nak jual rumah, tapi bukan kemudian rumah, tapi diberikan dengan secara spesifiknya tentang SPH ini. Mungkin dapat Haji perincikan dengan cara mudah ada bantuan model rumah depan ni. Okey, model rumah ni kita boleh lihat air hujan akan turun di bumbung rumah ni. Kemudian dikumpul di palung. Begitu juga palung di sini dan palung di sebelah bawah ni. Kemudian ditapis sebelum masuk dalam tangki air hujan. Daripada tangki air hujan ni, dia akan diedarkan melalui pam ke satu tangki di atas bumbung ni. Dan daripada situ air hujan ni diedarkan kepada tandas, untuk siram tandas, untuk basuh baju, untuk siram pokok bunga sekitar rumah, dan membasuh lah. Sipadunya memang inilah. Untuk rumah ni, mengikut kajian kita, 5 meter padu mencukupi untuk 6 orang dalam rumah ni. Dan kegunaannya hanya untuk rumah yang besar saja ataupun bangunan-bangunan tertentu, macam mana fungsinya untuk yang mana-mana bangunan itu? Bukan saja untuk rumah, tapi untuk bangunan seperti masjid, untuk dewan-dewan. Saya telah pergi di satu tempat di Jepun untuk stadium. Stadium, bumbungnya luas dan dikumpulkan air hujan dan digunakan untuk tandas untuk orang yang menggunakan stadium tu. Dan di samping itu dapat mengurangkan banjir kilat di kawasan sekitar. Okey. Dalam konteks Nahrim, fungsinya apa selain daripada